سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni kembang ke? Dua orang muka serupa. Kembang ke? Oh ya. Oh, dua beradik. Oh, tengok serupa. Orang tak tersalah ke apa? Masya-Allah. Apa ni live teringat suara ke? Mana Umi? So tengok ni dekat apa ni TikTok. Baik, insya-Allah hari ini kita akan tengok kitab apabila Rasulullah SAW bercerita. Kita masuk ke kisah ke tak ada suara dia. Tak ada suara? Pasal apa tak ada suara? Ha? Tak ada suara? Pasal apa? On volume. Ha? Oh, kadu tu off. Oh, sat ni tutup ni. Okey, betul. Sana, sat. Okey, airdrop Bluetooth. Okey, off. Not connected. Dah off dah? Okey dah. Okey dah, ada suara dah. Bismillah. Okey dah. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung. Okey dah. Terima kasih banyak-banyak atas apa ni, bersambung dengan saya punya tu helmet. Helmet pun dahsyat boleh bercakap Abang Nasir, kalau saya duduk naik motor, Abang Nasir boleh telefon saya boleh jawab. Lah. Dia pakai ni kat ni. Tapi kalau mesej tak boleh jawab sebab tajuk apa? Tajuk hari ni kita akan bincang kitab ni. Apabila Rasulullah SAW bercerita. Jubah beli mana? Allah maaf, jubah lah beli kat Mekah. InsyaAllah saya Muhammad, terima kasih banyak-banyak. Minta sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Darul Ta'lim juga di ini boleh kongsikan insyaAllah live. Kita gunakan kitab apabila Rasulullah SAW bercerita. Kita berada pada kisah yang ke-13, kisah Samiri, si pencipta patung berhala anak lembu. Tu kisah dia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Aliin radhiyallahu anhu qala lamma ta'ajjala Musa ila rabbih amada as-Samiri fajama'a ma qadara alayhi min al-hulli hulli bani Israil wa darabahu ajlan thumma alqal qabdata fi jawfihi fa idha huwa ajlun lahu khuwarun فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فقال لهم هارون يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فلما أن رجع موسى إلى بني إسرائيل وقد أضلهم السامري أخذ برأس أخيه فقال له هارون ما قال فقال موسى للسامري ما خطبك قال سامري قبضت قبضة من أثار الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال
فعمد موسى إلى العجل فوضع إليه المبارد فبرده بها وهو على شفا نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب فقال لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذ السكاكين فجعل الرجل يقتل أباه وأخاه لم يبالي من قتل حتى قتل منهم 70 ألفا فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي atau kama qala. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menceritakan ketika Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat kepada Allah, Samiri telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan emas yang dimiliki oleh Bani Israel. Kemudian dengan emas itu dia membuat berhala berbentuk anak lembu. Kemudian dia meletakkan segenggam tanah daripada kesan jejak malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jejak malaikat Jibril ni, kalau kita tengok nota kat bawah tu, jejak malaikat Jibril ketika hadir untuk membinakan Firaun dan untuk membinasakan Firaun dan tentera-tenteranya. Ingatlah waktu para Bani Israel melarikan diri daripada Firaun, malaikat Jibril sendiri turun untuk membinasakan Firaun. Waktu dia pijak tu ada kesan tapak kaki kuda malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dia ambil kesan tu, kemudian dia letakkan pada lembu yang patung anak lembu yang dia buat. Tiba-tiba patung anak lembu itu mengeluarkan suara. Lalu Samiri berkata kepada Bani Israel, inilah Tuhan kamu semua dan Tuhan Musa. Lalu Nabi Harun pun menegur mereka, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepada kamu semua janji yang baik? Ya, pada nota dia, iaitu janjinya untuk memberikan kitab Taurat kepada kamu sebagai hidayah dan petunjuk. Ketika Musa kembali kepada Bani Israel dan mendapati mereka telah disesatkan oleh Samiri, dia menarik kepala Nabi Harun dan menyalahkannya. Lalu Nabi Harun menjelaskan kepadanya apa yang dia telah peringatkan kepada mereka. Kemudian Nabi Musa AS bertanya kepada Samiri, apa yang mendorongmu untuk melakukan perkara itu? Samiri menjawab, aku telah mengambil segenggam tanah daripada kesan jejak tapak kaki kuda yang ditunggangi Jibril. Lalu aku mencampakkannya ke dalam leburan emas yang digunakan membuat anak patung lembu tersebut. Tiba-tiba dia bersuara, demikian aku dihasut oleh hawa nafsuku. Kemudian Nabi Musa AS mengambil berhala anak lembu itu, membawanya ke tepi sungai, lalu mengikirnya hingga menjadi debu dan menghamburkannya ke dalam sungai. Maka orang-orang yang menyembahnya apabila minum air daripada sungai tersebut, wajahnya berubah menjadi kuning keemasan. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa AS, bagaimana caranya untuk kami bertaubat? Lalu Nabi Musa menjawab, hendaklah orang yang terlibat menyembah anak patung lembu itu saling berbunuhan di antara satu sama yang lain. Lantas mereka mengambil pisau masing-masing dan mereka saling berbunuhan antara satu sama lain, termasuk yang dibunuh itu ayah dan saudara mereka sendiri, tanpa dipedulikan, sehingga 70,000 nyawa gugur. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, perintahkan mereka berhenti dan angkatlah tangan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka yang terbunuh dan mereka yang masih hidup. Kisah ini tercatat dalam Mustadrak Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, sahih dan telah dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Mari kita tengok pengajaran daripada kisah ni. Kita kadang-kadang kita duk baca-baca ni, kita rasa macam teruk sungguh Bani Israel ni, no? Nabi Musa pergi berapa lama? 40 hari je pun. Bukan lama mana pun, 40 hari je pun. Dalam tempoh 40 hari itu bukan tinggal semayang, pergi sembah berhala. Apa yang mereka tak berjumpa dengan Nabi Musa AS? Depan mereka nombor satu sekali, mereka telah dihamba abdikan oleh Firaun tu sekian lama. Mereka ada satu kaum
yang duduk menguasai Mesir waktu tu. Sedangkan Bani Israel ni kaum yang tertindas. Mereka ditindas sekian lama. Bila Nabi Musa AS diutuskan untuk Bani Israel, Nabi Musa AS membebaskan mereka yang telah tertindas sekian lama. Patut terima kasih dah lah. Bawa mereka lari keluar. Dalam bawa lari keluar tu, tahu mereka nampak apa? Mereka nampak mukjizat Nabi Musa AS. Ketuk laut, terbelah laut depan biji mata mereka. Mereka dibawa melintah laut tu. Laut tu setinggi-tinggi mana tak tahulah, sebab lalu kot dasar laut lah kot noh. Bukan berjalan kot atas ayak tu kan. Ayak laut tu terbelah, mereka berjalan ni, tembok ayak tu punya tinggi lah, subhanallah. Mereka boleh berjalan lintas. Sampai ke sebelah sana laut. Subhanallah. Kemudian Sallallahu Muhammad, Nabi Musa AS, kalimullah, boleh bercakap dengan Allah. Dia pun minta nak bercakap dengan Allah juga. Cerita. Lalu subhanallah, setelah melihat segala mukjizat, tiba-tiba Nabi Musa AS tinggal sat saja. Tinggal sat nak pergi bermunajat kepada Allah 40 hari. Boleh, bukan kalau kita ni, kalau macam mak ayah kita pergi kursus ke mana ke, tinggal kita tak semayang tahan kira lah no. Bukan tahan kira lah, maksudnya logik tu ada lah. Tapi agak-agak anak-anak kita kalau duduk dengan kita duduk jaga dia, tarbiyah dia, pakai tudung elok apa semua, kita tinggal dia sat 40 hari tak tanggai tudung kot no. Faham tak faham tu no? Kan? Ni duduk dengan Nabi ni, bukan duduk dengan ayah, duduk dengan Nabi. Yang tahu kata tu Nabi tu, tahu tu kata tu Nabi tu. Tapi saya duduk terfikir, subhanallah, mereka bukan takat tak taat. Mereka boleh pergi sembah berhala tu, syirik Allah tu. Boleh sambil buat patung tu bunyi kot lagu tu lah kan. Bunyi pun bukan berjalan ke, bukan bagi turun hujan ke, bukan boleh apa ke, dah bunyi je kot itu. Mereka boleh pergi percaya, boleh pergi sembah berhala tu. Hari tu saya tengok ada satu video Abang Nasir. Dia pun buatkan patung Syed Muhammad gajah tu dekat tembok kuil dia tu. Lepas tu kat patung gajah tu letak kat tepi tu. Tiba-tiba dia punya tu keluar ayak. Dia punya belalai tu keluar ayak. Dia pun buka pitadah, mana saya pitadah, buka pi minum apa semua. Tengok-tengok ayak aircon. Ayak aircon tu bocor. Keluar kau tu dia pun boleh pi minum. Aduh, subhanallah. Macam itu bagi beriman no. Tahu tak nak cerita? Nabi SAW sebut, umatku akan berpecah kepada 7 berapa golongan? 73 golongan, satu aja yang betul. Yang 73 tu, Ustazah Nah, mereka beriman pada setiap apa yang mereka berpegang tu. Beriman tu maksudnya mereka yakin yang jalan mereka tu betul. Bila sembang dengan orang yang berpegang dengan agama yang lain selain daripada Islam, adakah mereka nak kata mereka tak betul? Mereka yakin mereka mati, mereka masuk syurga, mereka mati ada Abang Nasir kalau ni jadi gimana mereka reincarnation, dia hidup balik kat dunia ni kan. Kalau dia ikut perangai baik dia kan, kalau dia baik nanti dia jadi orang baik lah, dia jadi apa aja binatang lah, macam tu lah kan. Tapi dia hidup balik lah. Percaya tu, percaya sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh. Yang tu lain lah. Ni yang duduk dalam Islam ni sendiri pun, yang tak betul ni pun punya banyak. 2-3 hari lepas je ada satu dia tu telah difatwakan bawa ajaran sesat lah. Bukan ajaran sesat, ajaran dia salah. Dia duk cerita dia ajaran dia salah. Mufti Kedah bawa keluar, Jabatan Mufti Kedah bawa keluar inilah fatwa, kata ajaran dia salah. Lepas tu ada beberapa negeri yang lain bawa keluar ajaran salah lah. Dan dia pun tak boleh nak pergi ceramah-ceramah kat masjid-masjid dah, tak apa. Tapi dia ada seorang pengikut dia yang setia ni. Pengikut dia setia. Dia tak panggil ustaz, panggil abang kat dia. Tapi tiap-tiap hari dia akan buat live. Tiap-tiap malam dia akan buat live.
Kemudian kadang-kadang dia buat macam mana tau? Dia buat online dengan yang ustaz tu. Kemudian dia dengarkan kepada live dia ni, dan nampak di live tu muka dia lah. Tapi usaha dia untuk menyampaikan dakwah tu. Dan dia berpegang sungguh-sungguh apa yang dia buat tu betul. Mufti yang buat keluar fatwa tu yang salah. Dia kata dia salah. Kita kena ingat, Jabatan Mufti bila nak buat keluar satu-satu fatwa, dia bukan mufti yang buat keluar fatwa. Dia ada ahli jabatan kuasa majlis fatwa. Dalam dia ada AJK, majlis fatwa, yang akan bermesyuarat mengenai satu-satu. Sebab nak hukum sesat kan, nak hukum salah tu bukan senang. Nak hukum orang sesat ni susah. Nak bawa ajaran salah kan, dia akan mesyuarat dan ada apa dia pokok-pokok, dia ajaran dia salah, maka dia nak akan untuk menyampaikan kuliah apa semua sebagainya. Jadi subhanallah, tapi dia berpegang kata dia betul. Orang yang kata dia salah tu salah. Dan live dia lagi ramai daripada orang tengok saya ni. Saya bukan dah kisah orang tengok saya. Saya duduk sembang dengan kawan saya yang orang majlis agama dekat Selangor tu. Dia kata, Ustaz, susah hati kita ni tau tak? Macam mana kita nak habaq yang apa yang dia duduk bercakap tu salah tau. Dia duduk bercakap tentang makrifah, cakap tentang kenal Allah apa. Tapi cara dia elaborate tu tak kena, salah. Jadi subhanallah, macam mana kita nak abang? Kata kesian kat orang-orang yang duduk tu. Betul abang, betul apa yang abang cakap ni, betul abang. Bagi lagi abang, dia sebut gitu. Gitu. Lepas tu Syed Muhammad, hari tu saya tengok kat satu live tu. Dia tu lagi lah berbelah ribu orang tengok dia. Live dia berbelah ribu. Dia dengan pakai rantai bang, pakai gelang, pakai apa kan. Dia pakai rantai, pakai gelang betul ni. Lepas tu dia buat ada whiteboard ni, dia buat live, dia cerita lah ni, kena aku tu. Saya pun tengok whiteboard tu, saya pun tak faham dia tulis apa. Dia buat gerak-gerak gitu kan. Lepas tu dia satu perkataan dia kata, semua orang kata saya salah. Dan semua orang kata saya tak betul. Bila semua orang kata kita tak betul, itulah menunjukkan yang kita berada pada jalan yang betul. Sudah. Kita pun gurau kepala, jam apa lah. Dia kata mak akhir zaman macam tu. Dia kata Islam akan kembali dagang. Dan kita lah, kita pun gurau kepala. Sudah, aku salah ke? Kan dia betul ke salah ke? Tapi itulah dia panggil fitnah akhir zaman. Minta amai lagi, dia ada satu fahaman dia panggil agama Ahmadi. Dia pemain, dia jenis pakai snow cap lah, mau pakai snow cap lah. Rambut panjang aku tu. Dia kata Imam Mahdi dah bersama dengan dia pak. Pengikut dia bukan ribu lagi, dah puluh ribu dah. Seluruh dunia, bukan sahaja Malaysia je. Malaysia pun ada. Dia kata Quran tak betul. Quran ni lah Quran sementara yang pakai ni. Nanti dia bila Imam Mahdi muncul, dia akan tukar Quran baru. Dia pun tak, isu semayang, isu macam-macam, dia pun tak pakai tudung. Bukan setakat lelaki tak pakai tudung, perempuan pun tak pakai tudung. Lelaki malah tak pakai tudung kan. Dia bila orang tanya, dia duduk cerita pasal kebangkitan, pasal agama akhir zaman apa semua. Lepas tu orang tanya dia pasal apa dia tak pakai tudung. Dia kata tunjukkan kat saya satu ayat dalam Quran yang suruh pakai tudung. Ustazah ada ayat suruh pakai tudung, tutup rambut, ada yang melabuhkan pakai dada tu baju, tutup dada baju kan, tutup dada kan, dah lah. Apa kata tutup rambut pun, lalu tunjuk satu ayat yang cerita pasal rambut suruh tutup rambut, tak ada. Kita pun siapa betul itu pasal pening. Tapi ceritanya depa berpegang, beriman tu yang lawan, mai lawan. Aku beriman ni, aku yang betul ni, kamu yang salah ni. Akhir zaman fitnah. Tu tak cerita lagi yang duduk berperang. Yang berperang tengok satu kelompok ni, dua-dua pun takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, kau ni pun Allahu Akbar. Dah sudah. Yang ni pun sama perang ni. Kata ni orang mati. Tengok di kalangan kami dah syahid. Kau kata ni kalangan kami syahid. Kau ni pun angkat Quran, kau ni pun angkat Quran. Kita mana satu ni perang sama-sama ni. Dan tu dipanggil fitnah akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Kita ni kena buat apa? Kita kena doa bagi Allah tunjuk kita jalan betul je. Sebab kita tak tahu betul-betul yo. Ni kita doa. Kita kata kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul kan? Kita meyakini kita berada pada jalan yang betul.
Nah, kita duduk berpegang dengan salah seorang daripada mazhab yang 4. Dah, bagi kita okey dah, cukup dah. Ulama kata cukup dah, sebab kita dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ialah pegangan majoriti orang Islam pada waktu tu. Bila ulama ni bersepakat, maka peluang nak salah tu kurang pasal ramai yang berpegang. Tak? Kalau ada 10 ulama berpegang dengan satu pendapat yang sama, dengan seorang ulama pegang yang sebab, peluang yang nak salah pada 10 orang ni susah sikit lah pasal ramai. Tu. Maka kita ni, kita insya-Allah kita yakin kita berada pada betul dah, jalan betul dah, berjalan Ahlussunnah wal Jamaah pada mazhab yang 4. Kawan yang seorang lagi dia kata kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kamilah sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sanggup lawan kita. Kita kata dak kami. Dia kata dak kami ni Ahlussunnah. Itu siapa Ahlussunnah sebenarnya? Siapa? Kita kata kita Ahlussunnah Jamaah. Dia kata kamilah. Itu mana satu ni. Tapi insya-Allah biiznillah kita lah berada pada Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Kami nak cerita akhir zaman lagu tu. Dia pecah ni bukan pecah ranting dia panggil furu'. Bukan furu', bukan ranting lagi dah. Kita berpecah pada ni akar dia ni. Tu nak cerita. Takut tuan-tuan akhir zaman. Betul, anak-anak kita ni hati-hati. Lah ni sampai ke tahap, bukan cerita baru ni saya buat satu video, saya tegur pasal mereka duk pergi main ayak dekat Thailand tu, Songkran, tahu Songkran? Mereka duk pergi satu ni daripada Ipoh ni, daripada Simpang Pulai pun dah turun. Saya jumpa orang daripada Kuala Lumpur naik motor, kita berhenti kat Tapah isi minyak. Kita waktu tu hujan lebat, tu berhenti, basah lah baju kita pun naik motor juga. Lepas tu dia kata, tanya, abang nak pergi mana bang? Nak pergi mana ni? Dia kata, kita nak pergi main ayak. Mereka bagi ayak awal lagi. Saya duduk terfikir, nak pergi main ayak. Rupanya dia nak pergi Thailand, dia nak pergi main ayak dekat Thailand tu. So, pesta Songkran tu lah. Jadi dia kata, mereka dah bagi ayak awal. Maksudnya, Allah bagi hujan dekat dia lah. Allah bagi hujan kat dia yang ni. Habis yang sana, tahu tak, pesta Songkran ini, dia bukan sekadar main ayak. Dia adalah upacara agama. Songkran itu bahasa Sanskrit yang bermaksud perubahan. Berubah daripada musim hujan kepada musim panas. Jadi apa yang mereka buat bila waktu tu, mereka pagi-pagi tu mereka akan pergi ke berhala mereka Buddha tu, di Wat Siam tu, mereka akan basuh berhala mereka, dan ayak yang basuhan tu mereka tadahkan. Kemudian untuk mereka sebarkan keberkatan ayak tu, mereka akan pergi berdiri di tepi-tepi jalan depan Wat Siam tu. Kemudian mereka akan simbahkan ayak tu kepada orang yang lalu lalang. So orang akan lalu lalang lah. Dan semua harap pekat kena ayak tu seorang sikit lah, sebab nak keberkatan. Kita tegur lah, kita kata ni bukan, tuan-tuan, bukan saya kata, tuan-tuan boleh rujuk kepada keputusan Majlis Fatwa yang dikeluarkan. Mereka sebab nak buat satu benda, mereka akan buat rujukan, mereka akan buat kajian. Dia asal usul dia pada mana, perbuatan apa. Rupanya dia upacara agama. Lepas tu dia daripada upacara agama tu dia jadi di-commercialize kan lah. Seronok main ayak kan, Lepas tu ambil lah. Lepas tu dia komen, saya post yang tu, saya tegur je, saya kata hati-hatilah bila kita nak buat ni. Takut sekali bila bersangkut dengan upacara agama orang, jadi masalah. Dia sound kita pula, ustaz tak apa, ustaz pi tengok sendirilah. Dia suruh saya pi pula tengok. Mana isu Abang Nasir pakai ayak satu hal lah, pakai yang satu hal. Betul tak? Saya baik Abang Nasir tak pi, cabut kopiau yang main. Dia pakai bercampur lagi perempuan, tu satu hal yang tu kan. Lepas tu kita tegur lah, kita tak boleh benda ni berkait dengan agama. Dia kata ustaz tak faham, cuba ustaz pergi tengok sendiri. Dia pun bukan guna ayak berhala tu, dia pun guna ayak paip. Tak kisahlah ayak apa pun, sumber dia mana, upacara tu upacara apa. Nah, kalau dia upacara agama pun, dia kaitan dengan itu, pergi ambil ayak lain, pergi simbah. Tapi nama dia apa? Nama dia masih yang tu lagi, perbuatannya masih perbuatan tu lagi. Tak kisahlah ayak mana pun.
Macam kita orang Islam. Orang bukan Islam, dia lalu dekat kawasan berhala dia. Kemudian dia pi buat macam tu ke, dia pi buat sembahan ikut ritual dia. Dia buat tu apa? Dia buat dengan bacaan dia, dengan adalah dia punya perkataan kalimat dia, ritual dia, cara dia buat dia. Kita buat gitu juga. Boleh tak? Tak boleh lah. Tapi dia kata apa? Hang tak faham pun, hang tak tahu pun apa ni sebutan dia. Hang bukan orang tu pun. Walaupun kita tak ikut exactly macam mana yang dia buat tu, tetapi perbuatan itulah perbuatan agama dia yang kita tak boleh buat. Macam mana nak explain? Tapi orang marah kita. Lah ni tak boleh tegur. Kita tegur sikit dia maki kita macam apa-apa gitu. Dia kata kita ni apa ni pegang kunci syurga lah. Kita apalah, amin je lah. Tapi bukan kita pegang kunci syurga pun. Tapi nasihat kan. Kita tak mau orang Islam buat benda yang tak betul. Tapi nak cerita itulah akhir zaman. Itulah akhir zaman. You tak boleh. Sampai benda yang melibatkan kepada akidah pun orang dah tak kisah. Waktu kita kecil-kecil dulu, mana duk tengok ada orang duk pi sambut Thaipusm. Tak ada. Lah ni dia pun masuk pi menari buat video sekali. Bangga pula tunjuk share kat orang. Kan? Kita ambil buah limau dekat tu ada lah. Sambil kayu basikal balik sekolah tengok ada tu sedap pula pandai-pandai dengan buah limau tu kan. Kawan-kawan pergi ambil, pergi kupas makan. Mana? Kawan yang pergi pun dia tengok buah limau duduk hilang lah, dia buah limau plastik kan. dengan bos dia tu pun dia tipu kan. Aduh, tapi lagu tu lah nak cerita. Allah subhanallah. Sebab tu jangan tinggal doa. Doa ni jangan tinggal di akhir zaman. Nombor satu, doa Allahumma qallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dia ada dua riwayat tu. Satu dinik saja, lepas tu tambahan dengan ta'atik. Allahumma qallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati. Tetapkan thabbit qalbi, hatiku, ala dinik, atas agama kamu, wa ala ta'ati, dan ke atas ketaatan kepada kamu. Ini doa satu jangan tinggal, sebab Allah boleh balik hati kita lagu tu ya. Duk main mengaji elok, tahu-tahu lama tak main. Pasal apa lama tak main ni? Marah kat Abang Nasir. Pasal apa? Mana tak tahu lah Nasir kata apa, kata lajak sikit apa, merajuk tak main tu ya. Rugi dia, bukan orang tu. Tapi Allah boleh ubah hati dengan sebab macam-macam. Ingatlah, syaitan ni dia tak akan mau kita main menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni dia mula-mula sekali. Mula. Ustaz Muhammad. Menuntut ilmu ni, menuntut ilmu ni dia jalan, dia pergi kemudian. Dia nak jadi orang baik ni, dia orang soleh, dia nak masuk syurga ini ni. Dia start menuntut ilmu lah. Jadi syaitan dia takkan suka kita menuntut ilmu. Bila dia tak suka kita menuntut ilmu, tahu nombor satu dia buat apa? Dia cuba kacau hati kita supaya kita ni sakit hati ke, ada benda tak kena ke, ada benda tak puas hati ke. Satu, dia mula dengan kita dulu. Tapi kalau kita tak layan dia, kita tak kisah dengan dia, dia pergi kat orang lain supaya orang tu jadi penyebab kita. Dia pergi tu. Dia pergi, kata kat dia tu. Sebut pasal dia tu. Saya kata, pasal apa tak main ngaji ni? Dia tu duduk mengata kat aku. Dia tu mulut jahat tu. Dia tu mulut jahat satu hal lah, yang kamu tak pergi mengaji pasal apa. Syaitan ni dia akan cari jalan aku tu. Tapi yang berubah tu hati kita. Dulu dia elok, melekat elok, dah tiba-tiba hati berubah. Berubah hati tu yang kita tak mahu tu. Maka minta ke Allah, Allahumma qallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak balik hati, thabbit qalbi ala dini. Satu. Nombor dua, doa Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batilau warzuqna ijtinabah. Itu penting. Nak ingat doa ni, haqqa kan, batilan tu. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang benar, itu benar. Rezekikan aku ikut kebenaran. Tunjuk yang batil itu batil, jauhkan daripada, hindarkan aku daripada tu, ikut kebatilan tu. Doa tu nombor dua. Nombor tiga, doa dia
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta supaya Allah tutup kehidupan kita dengan penutup yang baik. Jangan tutup kehidupan kita dengan kematian yang buruk. Doa keempat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini pun penting juga. Pasal kita ni daripada tak tahu jadi tahu, daripada bodoh jadi cerdik, daripada jahat jadi baik. Tahu pasal apa? Pasal hidayah Allah bagi kita. Sebab tu kita kata apa? Wahai Tuhan kami, Rabbana, jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami dulu ni. Kan? Begitu. Doa yang tu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, kurniakanlah kepada kami rahmah kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pengurnia. Itu 4 doa akhir zaman kena baca, jangan tinggal. Baik, kita sambung balik. Kisah ini adalah rentetan kisah jenayah besar yang dilakukan oleh Bani Israel, iaitu menyembah patung anak lembu ketika Nabi Musa AS meninggalkan mereka selama 40 hari untuk bermunajat di Bukit Tursaina. Firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma taqattumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Surah Baqarah surah kedua ayat 51. Dalam ayat 54, Allah menggesa mereka bertaubat dan meletakkan syarat taubat antara mereka saling bunuh-membunuh di antara satu sama yang lain. Subhanallah. Kita ni Allah bagi kat kita mudah nak taubat. 4 syarat. 3 syarat taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Besar lagu mana dosa pun, kecuali dosa syirik pada Allah, taubat. 4 syarat. Pertama, berhenti, jangan buat lagi dah. Nombor 2, azam, tak mau buat lagi. Cukup-cukup lah, yang sudah-sudah lah. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Pertama, berhenti, insya-Allah boleh buat. Yang tu urusan tindakan yang kita boleh buat. 2, azam pun tindakan juga kita boleh buat. Yang ketiga ni payah sikit, menyesal. Menyesal susah. Menyesal ni payah sebab benda hati. Lepas tu ulama kata apa? Kalau mulut melafazkan istighfar, sedang hati masih terikat dengan kelazatan dosa tu, ketahuilah dosa kamu masih belum diampunkan. Sebab bila dia nak main menyesal ni payah tu. Dia nak main rasa macam menyesalnya aku buat dulu, tak patut aku buat dulu ni. Itu payah. Tapi kalau bersangkut dengan orang, tambah lagi satu lagi. Kalau dia berkait dengan harta dia, pulangkan. Kalau terkait dia dengan aib dia, maruah dia, minta maaf dengan dia. Tapi kalau orang dulu-dulu, kalau nak taubat, kena bunuh-bunuh atau semua lain, azab turun, macam-macam. Jangan main-main. Yang Allah cerita ni. Dalam surah Taha daripada ayat 85 hingga 98 diperincikan kisah tersebut, di mana ceritakan bahawa individu yang bertanggungjawab menyesatkan Bani Israel sepeninggalan Nabi Musa ialah Samiri. Nama dia Samiri. Dan dia lah menciptakan patung anak lembu tersebut daripada emas-emas milik penduduk Mesir yang dibawa keluar oleh Bani Israel ketika melarikan diri daripada Fir'aun. Waktu mereka lari tu ada pekat-pekat bawa emas. Emas tu milik orang Mesir. Kutip seorang sikit, kutip emas, buat satu patung tu, patung anak lembu. Setelah diciptakan, maka dia berkata, dia pula nak bagi nampak ni lagi, pergi ambil tanah tu, bekas tapak kaki kuda Allahumma salli ala Muhammad, malaikat Jibril pibuh ke alam tu, kacau sekali. Buat bentuk bunyi pula.
Lalu dia kata dekat orang Bani Israel, dia kata inilah Tuhan kamu semua dan inilah Tuhan Nabi Musa, Tuhan Musa. Lepas tu depa pun boleh pergi sembah pula. Tapi tak semua, sebahagiannya. Tu pun ramai. Yang mati saja 70,000. Setelah Nabi Musa pulang, patung itu dibinasakan dan dibakar, dibuang debunya ke dalam laut. Waktu tu Nabi Musa AS balik panggil Nabi Harun. Nabi Musa pergi, tinggal Nabi Harun dekat mereka. Waktu tinggal Nabi Musa panggil, pegang kepala Nabi Harun AS. Nabi Musa ni dia keras sikit dia. Kita cerita tu, malaikat maut main nak cabut nyawa dia pun dia penampak terkeluar ajib mata. Dia bukan main-main ni kan. Dia pelempang dia terkeluar ajib mata. Dia pegang janggut Nabi Harun ni, cekak janggut Nabi Harun ni. Pasal apa tak nasihat ni apa? Dia kata aku dah bagi tahu dah. Depa yang tak mau dengar. Tu. Lepas tu Nabi Musa pun balik, Nabi Musa ambil kikih sampai habis, kemudian buang ke dalam sungai ataupun dalam laut. Bila buang kat dalam laut, orang-orang yang pi minum air, yang pi ambil air tu tukar jadi kuning habis. Nak cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah cerita dalam surah Taha ayat 97, la nuharrifannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Musa berkata, sungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sebagai tambahan kepada kisah yang diceritakan Al-Quran itu, hadis di atas menceritakan lebih lanjut bagaimana caranya Nabi Musa AS menghancurkan patung anak lembu daripada emas itu, iaitu dan bawanya ke tepi sungai lalu menghancurkannya hingga menjadi serbuk-serbuk halus bagi menunjukkan kepada Bani Israel betapa rapuhnya patung yang mereka ingin jadikan sebagai Tuhan itu. Kalau buang lagu tu, mungkin ada lagi ni, dia kikih kata, yang ni yang pada sembah tengok aku kikih sampai tinggal debu, dia tak boleh buat apa pun kan. Kemudian serbuk itu dibuangkan ke dalam laut, dalam sungai. Dengan kuasa Allah, mana-mana mereka yang terlibat menyembahnya, bila minum air daripada sungai itu, wajah mereka jadi kekuningan. Tanda kata mereka ni di kalangan orang yang menyembah. Lalu diceritakan Allah memerintahkan agar mereka saling berbunuhan sama sendiri sebagai syarat bagi keampunan Allah bagi dosa mereka itu. Akhirnya setelah 70,000 yang mati, Allah dengan rahmatnya mengampunkan kesemua sama ada yang mati ataupun yang masih hidup. Antara pengajaran lain yang kita boleh ambil daripada kisah ini ialah dosa syirik dan menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah merupakan jenayah yang besar di sisi Allah SWT. Lepas tu hati-hati kita ni jaga elok. Salih Muhammad. 3 perkara yang mengangkat iman, 3 perkara yang menggugurkan iman. Yang pertamanya, Allahumma salli Muhammad, mengangkat iman itu dengan kita i'tiqad fi qalbi. Dia i'tiqad dalam hati, keyakinan dalam hati. Yang keduanya ialah iqrar bil lisan. Kita sebut dengan perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Yang ketiganya ialah perbuatan dengan anggota kita ni. Kalau kita ni beriman, kita semayang, kita puasa, kita tunjuk perbuatan-perbuatan kita menunjukkan kita ni orang beriman. Sama juga pada perkara yang menggugurkan akidah juga, dia boleh jadi salah satu daripada 3 perkara. Pertamanya juga i'tiqad fi qalbi. Ada keyakinan dalam hati dia atas benda tu yang menyalahi ataupun syirik pada Allah. Dia kata percaya, yakin ada satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Percaya ada makhluk yang lebih hebat daripada apa, ataupun sama rata je dengan Allah. Ya, dia yakin sungguh hati dia. Yang keduanya, Allahumma salli Muhammad, dia iqrar bil lisan, dia ikrar dengan perkataan dia. Kalau semua agama pun sama je, semua pun masuk syurga juga, gitu kan. Semua pun nak buat benda yang baik kan. Allahumma salli Muhammad. Dulu saya ada seorang kawan, bukan kawan lah, dia duduk kerja sekali dengan saya. Dia ni orang kuat, dia orang dia panggil pious lah, dia orang yang sangat taat lah agama dia. Dia Kristian Protestan ni. Dia bukan, dia bagi dia Kristian yang satu lagi tu, yang apa ni, yang Roman Catholic ni semua tu salah. Yang tu sesat tu. Bagi dia ni sesat. Itu dia pun naik kereta kali dengan saya pergi ke Kuala Lumpur, saya ingat ke. Lepas tu dia cerita kat saya. Dia kata
dia cakap orang putih lah kan. Dia kata, Jeffrey, do you believe in Jesus? Saya percaya dekat Nabi Isa tak? Kan? Jesus. Saya kata, yes, I do believe in Jesus. Kata, betul ke? Oh. Sebab dia ingat kata kita ni menolak Nabi Isa kan. Kata, yeah, I do believe in Jesus. I even love Jesus. Kata, saya cinta kat Nabi. Dia kata, betul lah ni, betul lah dia kata. Lepas tu saya mana, do you believe in Adam? Dia kata, betul, Adam, percaya. Lepas tu kita pun cerita lah pasal Nabi Adam, semua. Dia kata, sama. Cerita pasal Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Musa, semua lebih kurang sama je jalan cerita dia. Tak ada. Sampai tang Nabi Isa AS. Mai tang Nabi Isa tu ada beza. Beza tang mana? Beza tang mereka mengangkat Nabi Isa tu lebih daripada sepatutnya. Dan lepas tu kita letak Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah Rasul. Macam Nabi Muhammad SAW. Tang ni dia dah sentot sikit lah. Dia dah sorot sikit lah. Kan? Dia kata, selepas Nabi Isa ada Nabi Muhammad SAW. Yang Rasul juga sama macam Nabi Isa. Dia penutup kepada Rasul sebab Rasul tak ada dah lepas pada tu. Saya duduk explain lah kat dia. Dia duduk diam je waktu tu. Bila dia dah tak boleh nak sembang-sembang dengan saya dah, dia macam tak puas hati dah apa yang saya duduk cerita tu. Dia kata, apa Jeffrey? You can believe whatever you want to believe. Dia kata, Jeffrey, you tukar bahasa kita. Jeffrey, hang boleh percaya apa saja hang nak percaya. Okey, tak ada masalah apa. Hang nak pegang dengan Islam hang, okey, tak ada masalah apa. Cuma nanti dekat the end of the day, nanti hari kiamat nanti, judgment day, the Jesus will come and forgive all of us. Dia kata, nanti Jesus akan mai dan mengampunkan dosa kita semua dan kita semua akan masuk syurga sama-sama. Bahaya tak? Bahaya. Ya, kita kita kan. Tapi kita ni tak apalah, kita duk belajar pasal akidah kita okey lah juga. Kena anak-anak kita tak apalah, duk Islam pun tak apa. Kalau salah pun tak apa, nanti Jesus Christ akan mai ampunkan apa. Bahaya. Ya. Sebab tu kalau tak mampu untuk baca, jangan baca kitab mereka. Kalau tak mampu untuk bersembang, jangan duk bersembang. Kalau iman kita tak kuat, jangan gitu. Hari itu saya duduk mesyuarat dengan satu grup Muhammad Asatizah di belah Pulau Pinang. Dia kata ada satu gerakan yang masuk dekat dalam anak-anak kita tu, dia panggil Jesus in heart, Jesus dalam hati. Macam itulah kan? Jesus. Macam itulah. Dia pegang dia. Appearance dia ialah Muslim atau Muslimah. Ni masuk gerakan ni di sekolah-sekolah. Tapi Jesus di hati. So tak kisah. Bila mak ayah suruh semayang, pergi semayang. Puasa, pergi puasa. Tak apa. Tapi Jesus tetap di hati. Bahaya. Itu yang jumpa akhirnya ada salib pakai kat dalam dan sebagainya. Macam-macam. Sangat menakutkan. Gerakan-gerakan yang sangat menakutkan. Jadi macam itulah akhir zaman. Fitnah dia sangat besar. Kita kena sangat hati-hati. Baik. Habis dah kisah kita yang ni. Ada soalan tak? Mentara nak ni. 10 minit. Ya. Ustaz, 2 minggu sudah di radio sikit Ustaz on air. Ya. Saya tak sempat dengar tujuh je. Tujuh apa? Tujuh ada satu doa wirid Ustaz share 7 kali baca. 7 kali baca? Alamak, yang ni betul. Tu apa? Tak ingat saya. Saya tak sempat dengar tu. Ustaz cakap ujung jangan 7 kali baca. Tak tahulah apa dia. Saya pun tak ingat. Banyak sangat dia masuk, saya pun tak tahu mana satu dah apa yang abang dengar tu. Kadang-kadang dia perlu ulang siar tu kan. Kita tak tahu. Okey, lepas tu kita dah halang tak habis, kita sambung sikit lah. Nak jawab soalan tu saya pun tak tahu abang saya. Yang kedua, pengajaran yang kedua, berhala atau patung yang disembah. 3 sebut tadi ya. Yang pertamanya lintasan hati, perkara yang boleh menggugurkan akidah. Yang keduanya ialah perkataan yang keluar pada mulut kita. Kita kata agama sama ke, atau dia boleh kata apa? Dia kata dalam kitab Salih Azhar Muhammad kitab apa? Tak ingat. Dia sebut Allahumma salli Muhammad orang simpan janggut, dia kata janggut macam kambing, dia kata tu. Waktu dia bukan menghina janggut tu, tapi dia sedang menghina sunnah Nabi SAW. Jangan duk jilat jari, pengotok hang ni. Jilat jari kan. Kita duk ikat. Itu bukan menghina orang yang perbuatan tu, tapi dia menghina sunnah baginda Rasul SAW. Hati-hatilah. Kemudian yang ketiganya ialah perbuatan.
benda yang boleh menggugurkan akidah kita ialah perbuatan. Saya tegur jugalah kadang-kadang mereka ni duk buat konten-konten drama kita, filem kita, berapa banyak drama, filem-filem kita yang pakai pakaian sami. Pasal tak? Dulu ada senario dulu apa, pakai baju sami, baju oranye tu. Tak boleh. Itu pakaian orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Menakutkan keadaan sekarang ni. Jadi berhati-hati dengan perbuatan tersebut. Saya teringat Ustaz Datuk Kazim pernah cerita dulu, lama dulu. Kita kat tempat dia tu ada satu kuil Hindu dekat Simpang. Saya teringat ada macam Simpang 3 tu ada kuil tu tengah-tengah tu. Lepas tu dia kata ada seorang makcik tu jumpa, dia kata, saya tak tengok dah cerita Hindustan Ustaz. Saya takkan tengok dah cerita Hindustan. Saya pun tiba-tiba tak mau tengok Hindustan ni. Cerita dia. Dia kata anak saya hari tu lalu, anak dia umur 2-3 tahun, duduk belakang, duduk kereta. Dia duduk bawa kereta, dia tengok kat cermin kan. Lepas tu bila lalu kat tepi kuil tu, tiba-tiba anak dia yang umur 2-3 tahun pergi buat lagu tu kat kuil. Dia tu terkejut tu pasal apa buat lagu tu. Rupanya dalam dia suka tengok gambar Hindustan. Hindustan tu mesti ada scene macam tu kan, si teng pegang loceng lah, buat je tu. Dia kata anak dia pergi tiru perbuatan tu. Tanpa dia sedar. Jadi subhanallah, kita kena hati-hatilah buat baik macam tu. Baik, nah itulah kisahnya. Baik, kita sambung sikit. Berhala atau patung yang disembah manusia sememangnya Tuhan-Tuhan palsu yang tidak memiliki sebarang kemampuan atau kekuatan untuk mempertahankan dirinya, apatah lagi untuk mempertahankan penyembahnya. Berlaku pada seorang sahabat Nabi SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu, dengan Allahumma salli Muhammad, Abu Darda satu hari. Abu Darda ni dia seorang peniaga yang hebat, dia rantaian perniagaan. Waktu Nabi SAW hijrah pergi dekat Madinah, dia tak masuk Islam, tapi dia tak bermusuh dengan orang Islam ke, orang kafir ke, dia tak bermusuh sebab dia orang berniaga. Lalu subhanallah, Sayyid Muhammad, satu hari kawan dia ni, sahabat Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, dia dia fikir macam mana dia nak bagi Abu Darda ni masuk Islam. Saya tak ingat nama sahabat dia apa. Kemudian Allahumma salli Muhammad, satu hari bila dia balik dari perang, dia pergi ke rumah Abu Darda dan dia tahu Abu Darda tak ada di rumah, isteri dia ada kat rumah. Kemudian dia pun minta izin untuk masuk ke rumah nak istirahat. Dia kata, boleh tak saya nak istirahat saat kat rumah? Lepas tu Ummu Darda pun kata, tak apa, boleh silakanlah duduk. Dekat dalam rumah Abu Darda ni, dia ada satu berhala yang sangat dia jaga. Dia polis berhala tu, dia pakaikan pakaian daripada sutra, dia tutup balut berhala dia. Itulah, tiap hari dia buat belum apa pun, dia akan pergi bersihkan berhala dia, dia akan sembah berhala dia, lepas tu dia keluar pergi. Kemudian sahabat ni kata, boleh tak saya nak pergi tumpang Sat, nak pergi rehat Sat? Dia kata, boleh. Abu Darda mana? Abu Darda tak ada, Abu Darda keluar. Okey, tak apa. Waktu Ummu Darda tu masuk ke dapur ke apa, dia pergi masuk ke dalam bilik berhala tu, dia pergi pecah-pecahkan berhala tu. Kemudian dia pun cepat-cepat lari. Lepas tu Ummu Darda pun balik masuk tengok, mana pergi kawan ni? Dia dah hilang dah, tak ada. Dia pun lajak pergi dekat, dia tengok berhala dia pecah hancur dah. Dia pun sakit hati lah, dia geram lah. Dia pun tunggulah Abu Darda balik sambil duduk menangis kat tepi rumah tu. Abu Darda pun balik-balik. Dia kata, pasal apa ni duduk menangis ni? Dia kata, ni kawan kita ni, kita jaga dia, kita tak pernah musuh dengan dia. Tiba-tiba tengok apa dia buat, dia pecahkan berhala kita. Kemudian Abu Darda masuk rumah, dia tengok sakit hati dia geram. Lepas tu dia keluar, dia kata, aku nak pergi jumpa ni. Saya tak ingat nama dia, subhanallah. Tiba-tiba tak boleh ingat pula nama dia. Dia pun keluar pergi. Dalam perjalanan tu dia kata apa? Berhala yang Tuhan aku ni, yang aku jaga kat dia, yang aku punya duk polis dia tiap-tiap hari, yang aku punya duk balut dengan kain, aku harap dia jaga aku. Bila orang ketuk dia, dia tak boleh nak jaga diri dia sendiri. Macam mana nak jaga aku? Dan akhirnya dia pun pergi jumpa dengan sahabat dia tu, yang mulanya nak pergi marah, nak pergi bergaduh. Akhirnya dia pergi mengucap 2 kalimah syahadah untuk masuk Islam pasal peristiwa yang berlaku tu. Tu nak cerita bahawa subhanallah, sebenarnya bukan, kalau dia fikir dengan logik akal, bukan boleh buat apa pun noh. Abdullah Rawah bukan.
Kemudian satu hari dia Ustaz Muhammad kemarin saya singgah kat JPJ dekat Taipei tu Abang Nasir. Dekat JPJ tu sebelah tu ada kuil besar. Kan? Lepas tu saya duduk dengan isteri saya. Saya tengok banyaknya muka dia tu. Muka dia buat muka tu kan. Keliling muka dia. Macam tu. Lepas tu warna-warna pula muka dia tu kan. Lepas tu tangan dia pun banyak. Saya kata banyak muka dia tu. So saya teringat kata Tok Guru saya Ustaz Muttalib Ma'ruf, dia kata apa? Mereka cuba membayangkan kekuatan Tuhan itu. Kemudian mereka nak translate kepada benda yang mereka boleh nampak. Kan? Tuhan Maha melihat. Macam mana melihat banyak-banyak? Melihat belah ni, nak melihat belah ni, melihat belah ni. Oh, dia buat muka banyak-banyak gitu kot. Mana saya kalau salah tolong betul lah. Lepas tu dia kata Tuhan ni Maha berkuasa. Kuasa tu macam mana nak pegang, dia pegang buat banyak tangan lah kot. Aku tu lah kan. Tuhan ni Maha besar. Besar lagu mana? Binatang apa paling besar kali? Gajah lah kot, gajah lah besar. Maksudnya dia cuba nak translate apa yang dia faham daripada sifat Tuhan itu kepada benda yang dia boleh nampak dan dia boleh sembah. Kan? Dulu zaman Nabi pada zaman Nabi SAW, Sayyidina Umar tu cerita bagaimana orang-orang yang buat berhala-berhala daripada kurma. Dia yang portable punya berhala tu, portable tau tak? Dia berhala besar-besar ni tinggal kat rumah tu susah lah nak usung. Jadi bila nak portable punya, nak pergi jalan-jalan tu, buatlah benda-benda kecil kan, boleh lah penyek kurma tu bentuk jadi berhala tu buat dah sembah kan. Cumanya bila pergi on the way tu lapang pula. Lapang tak ada nak makan, tokok kurma tu, tokok kepala berhala tu pula. Maksudnya dia bukan, dia tak ada kuasa apa pun sebenarnya. Kalau guna dia akal yang jelas ni, dia tak akan sembah pun berhala tu. Tapi pasal apa? Pasal kepercayaan dan keimanan dia tu menyebabkan mengaburi segala. Dia tak nampak, dia hidup dalam bayangan, ditutup dengan bayangan sebab dia tak nampak sebenarnya. Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah, Abdullah Rawahah teh. Jadi sahabat Nabi SAW tu nama Abdullah Rawahah. Yang tadi yang dia kata apa, yang dia pecahkan berhala Abu Darda tadi ni. Wallahu a'lam juga. Ya, Ustaz nak tanya. Boleh ke? Ya, betul tu, betul. Allah bagi dekat kita, Allahumma salli Muhammad. Gini, ni bukan cerita politik lah, ni cerita apa tau? Cerita tugas kita seluruhnya gini. Tugas kita orang Islam ini ialah, antara dia ialah melaksanakan amar makruf nahi munkar. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kewajipan melaksanakan amar makruf nahi munkar. Wajib lah, amar makruf nahi munkar wajib. Antaranya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lagi ayat wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Antaranya hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, qulna liman, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim. Itu dia antara ayat-ayat dan hadis yang menyuruh kita untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar. Baik. Kalau kita duduk di rumah kita, kita berkewajipan untuk melaksanakan amal makruf nahi munkar dalam rumah kita. Mai peringkat atas sikit lagi dalam kampung kita. Kita wajib untuk melaksanakan amar makruf dalam nahi munkar dalam kampung kita. Tapi mampu tak kita nak buat seorang-seorang? Tak mampu, sebab tu kena ada wal takum minkum, hendaklah ada sekelompok daripada kamu. Faham? Dengan jemaah tu. Maka kita lantiklah. Kalau kita diperintahkan untuk melantik, maka kita akan lantik orang ketua kampung kita yang mana boleh melaksanakan amal makruf nahi munkar tu bagi pihak kita. So orang kampung semua sepakat, semua orang Islam, siapa di kalangan kita yang boleh buat amar makruf, ajak orang kampung semua buat baik. Kalau ada orang buat maksiat, kena halang dia. Dalam ramai ni siapa ni? Oh, nampak macam Haji Din tu boleh kot.
Najidin tu. Nampaknya dia pun agama dia kemas, dia pun seorang yang pandai untuk bercakap, dia boleh bawa suara kita dalam kampung kita ni. Kita lantiklah Haji Din ni sebagai penghulu ataupun ketua kampung kita untuk buat amar makruf nahi mungkar bagi pihak orang kampung seluruhnya, orang Islam ni. Faham ni? Mai peringkat negeri, kita diberi untuk pilih calon-calon tu ada. Siapa dalam calon kita ni yang boleh buat amar makruf nahi mungkar bagi pihak kita orang Islam untuk memastikan dalam negeri kita ni tak ada orang yang buat maksiat dan semua orang buat kebaikan. Pilihlah. Ada 2 orang kat situ. Pilih mana satu. Antara seorang ni, mana boleh buat amar makruf nahi mungkar ni? Pilihlah dia. So maksudnya, pemilihan kita tu bukan sekadar pemilihan, sekadar nak angkat dia. Tetapi kita mengangkat seorang yang boleh melaksanakan amar makruf nahi mungkar bagi pihak kita. Ni. Maka Allah suai tak? Allah suai lah. Dah ada tu, pasal apa pilih dia? Allah cerita dalam Quran tentang nanti bila dia nak dihumbang ke dalam neraka, dia kata dia ni lah ya Allah, dia lah yang ajak saya. Lepas tu kawan tu kata apa? Pasal apa ikut saya? Pasal apa kamu ikut saya? Saya tak suruh, saya tak paksa pun kamu ikut saya. Pasal kamu ikut saya? Jawab balik. Allah kata apa? Allah humbang 2 kali masuk neraka. Lepas tu berhati-hati. Gitulah cerita dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah sama-sama. Jadi cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan jadi manfaat kat saya dan manfaat kita semua. Tapi dia kata Ustaz, tapi dia janji tapi dia tak buat. Dia janji dicapati. Dia janji, dia kata tak apa, pilihlah saya. Saya akan pastikan, saya akan buat ni, saya akan bagi. Kita percaya pada janji dia. Kalau dia tak buat janji dia, kita terlepas dah. Kalau tuan-tuan undi saya, Ustaz Jafri, calon tempat ni, betul kan? Saya akan pastikan Al-Quran dilaksanakan dengan sebaiknya. Saya akan pastikan hukum-hukum terlaksana seluruhnya. Saya akan pastikan begitu. Saya akan pastikan hukum ini terlaksana. Saya akan bawa orang semua masuk Islam. Saya akan buat. Tapi bila saya menang-menang je, tuan-tuan percaya kat saya janji tu, tiba-tiba saya menang, kopiah tak ada. Saya pun tak buat pun. Saya pun tak tunaikan janji saya. Kita dah terlepas dah tanggungjawab kita di sisi Allah pasal kita memilih orang yang berjanji untuk buat benda tu kat kita. Siapa yang tanggung lepas tu? Bukan saya lah. Saya tak mau lah jadi calon ni. Abang Nasir, saya tak mau jadi calon. Tak mau. Itu dia apa? Saya jadi calon, saya tak mau. Lebih baik saya jadi ustaz lagi daripada saya jadi berhormat. Tahu pasal apa? Saya jadi ustaz senang. Saya pergi makan, orang belanja. Kalau saya di YB, saya kena belanja orang. Saya pergi makan dekat kedai, ada seorang lagi, Ustaz, free dah lagi. Faham tak? Kalau dia angkat, ada seorang angkat, Ustaz, maksudnya free dah lagi. Tapi kalau jadi YB, sembunyi makan ujung bucu tu. Jangan orang dapat, jangan dapat. Saya YB, insyaAllah, takkan tak belanja. Wallahu a'lam. Lawak itu nak. Tapi saya tak mau, memang saya tak mau jadi. Saya tak mau, saya tak mau. Tak suruh. Memang saya tak mau. Mak saya tak bagi. Mak tak bagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu